Okay, hari ni Hari ni 1 Ramadan. 1 Ramadan. Okay, 1 Ramadan. Okay, Azad cerita sikit. Azad buat apa hari ni daripada pagi tadi? Yang pukul 6 pagi tu. Pukul 6 pagi Aziz Tengok lah ni. puasa. Azad bangun sahur. Aziz bangun sahur. Lepas tu Aziz mandi siap-siap. Azad bangun sahur, Azad makan apa? Aziz makan telur. Telur goreng. Hah? Betul lah. Terus baru masak lah. Telur terus masak. Separuh masak. Separuh masak. Lepas tu? Lepas tu Aziz siap-siap. Lepas tu pergi sekolah Azad Aziz. siap-siap, Azad bangun siap-siap sembahyang subuh. Semayang subuh. Sembahyang subuh hari subuh Azad imam ke Azad makmum hari ni? Subuh. Kalau waktu subuh apa? Aziz makmum. Okay. Imam. Lepas tu pergi sekolah. Imam. Pergi sekolah. Imam. Aziz setak baju untuk siap-siap. Lepas tu Aziz tulis-tulis. Aziz puasa. So Azad hari ni puasa sampai pukul berapa je? Aziz puasa sampai pukul 12. Okay, kenapa Azad buka puasa? Sebab teacher suruh. Okay, so Azad buka puasa pukul berapa ni? 12. Pukul 12. Sebab teacher suruh. So esok second Ramadan. Second Awak target? Ramadan Aziz nak puasa sampai pukul 6. Sampai maghrib. Sampai maghrib. Pukul 6 tu apa? 6 pagi ke 6 petang? Petang. Maghrib lah. Full day lah esok. Sebab besok kan kita nak pergi rumah Wan. Nak buka puasa. Okay, buka puasa kat rumah Wan. So esok target full day. So besok Puasa kena cakap kat teacher hari ni Azad nak puasa full day. Okay? Okay, bye. Okay, bye. See you Assalamualaikum. tomorrow. Tak tengok.